YouTube channel. Hari ni aku belum siap lagi. Aku nak pergi rumah mak aku. Tapi aku ada sedikit problem. Kucing aku nak mengikut. Kucing aku ni kalau aku nak keluar memang, kau dengar? Kucing aku kalau aku nak keluar memanglah dia tak ada kerja lain, dia nak mengikut je. So aku pun macam aku dah standby sebab dia kenal tau bunyi kunci rumah. Kau tengok, itu seko lagi. Dia nampak aku pakai tudung pun dia dah tahu dah. Kau tengok, dia lompat. Kau tengok dia lompat nak naik. Kau tengok. Mana? Dia tahu aku nak keluar. Kucing aku ni bijak. Aku rasa dia dulu kan masa mak dia mengandungkan dia. Diorang ni kan, diorang dilahirkan bersekolah. Mungkin mak dia dulu hantar dia masuk prasekolah. Ataupun dia sebenarnya dah ada SPM tapi tak sempat habis sebab aku colik dia. Mungkin. Aku tak tahu sekarang diorang ni lapor ke apa ke. Aku dah bagi makan dah. Diorang memang kalau dia nampak aku bersiap kan, dia masak lah. Kalau macam husband aku duduk depan pintu, dia panjat. Ni husband aku panjat dulu kedok macam tu. Sekarang kedok dia behave sikit. Sejak dia dah matang ni dia behave. Jangan kacau. Aku lapar gila weh, tapi aku tak tahu nak makan apa. Bismillah. Mak aku tak sihat sangat. So dia minta anak-anak dia untuk bawa dia pergi yang jalan. So hari ni mak nak pergi taman. Dia lepas settle lunch, solat apa semua, kita orang pergi taman lah. Orang Kelantan panggil colek. Aku sebenarnya aku dah kata. Kau tengok. Tengok. Ini aku kata. Sebab ni lah aku cakap kenapa rumah aku ni dah tak jadi estetik. Kau tengok bunga aku. Botak. Dia kedok ni, dia bukan jenis yang memanjat. Dia nak ikut si Camel. Sekarang hari tu dah lah. Ini hari tu dia sakit. Kau tahu tak? Dia seliuh. Aku tak tahu dia panjat apa masa kita orang kerja masing-masing. Aku tak tahu dia panjat apa. Aku balik-balik, kaki dia macam ni. Aku balik-balik, kaki dia macam ni. Jalan macam ni. Aku macam balik. Aku tanya dia, Kedak, kau kenapa Kedak? Kau buat apa kat rumah? Dia orang tak jawab. Dia orang cakap tak tahu. Kau tengok. Aduh. Ini seko. Dulu aku nak keluar aku just jam. Aku tak tahu sekarang dah pukul berapa. Sekejap tengok. Berapa lah? Sekarang dah pukul 11.24. Aku dah lambat. Dulu aku nak keluar je. Sekarang aku kena standby dia orang punya makanan. Tak termasuk lagi dengan aku terpaksa keluar senyap-senyap. Dia orang dah tunggu depan pintu. Kau nak tengok? Sekejap. Kau tengok. Aku tak ada pun nak pergi sana ke. Tak ada pun. Aku dah sorot siap-siap kunci dalam poket aku supaya aku lari je. Kau tengok. Dia tahu aku nak keluar sebab aku pakai tudung. Tak boleh. Kamu nak keluar pergi mana? Kalau kamu ni manusia, Mama dah bawa je. Masalah kamu ni kucing. Duduk dalam kereta tak boleh. Keluar pergi kedai makan tak boleh. Nanti orang marah, Kemel. Kau tengok. Dia faham tau kita nak keluar.
Dia tunggu kat situ. Selagi aku tak pura-pura masuk dalam bilik, aku pura-pura kat sana, saya duduk sini. Dia orang ni memang macam gini. Dia orang bijak. Orang kata bijak. Dah aku nak sediakan mak. Kau tengok. Habis. Memang kalau aku balik rumah, memang bersepah. Ini 2 ekor lah. Memang bersepah. Bergaduh je kerja orang lain. Cahaya keimanan. Aku tak suka buka tingkap. Sebab bilik aku ni cahaya matahari tembak. Kau tengoklah, aku datang sini, diorang pun datang sini. Nak pakai lipstick jap. Aku ni simple je orangnya, geng. Aku bukan jenis yang suka make up sangat. Jadi kalau kecuali aku pergi event lah. Dia tahu aku nak keluar, geng. Aku just pakai lipstick, pakai foundation, that's all. Dia masuk dalam tu lah. Aku rasa ni dah boleh buat aku untuk aku ciao. Okay. Aku pergi dulu. Nanti apa-apa kita roger. Bye. Geng, aku dah berjaya lari daripada diorang. Aduh, sekarang nak keluar rumah pun susah. Kau nak tahu, susah nak keluar rumah sekarang. Memang kena hadap diorang dulu. Macam anak. Kucing ni bijak, geng. Bijak. So sekarang ni aku on the way nak pergi rumah mak aku. Nak pergi ambil dia jalan-jalan lah. Kereta aku kotor sebenarnya. Aku tak sempat lah nak basuh. Kan sekarang cuaca panas. Bila cuaca panas, kereta cepat kotor. Itu masalah dia. Mesti mak aku komplain nanti. Mesti dia kata, bersihnya. Mak aku kalau dia nak menganjing kan, dia akan cakap, wah bersihnya kereta adik. Dia akan cakap macam tu. So sekarang ni aku nak gerak. Aku nak panaskan enjin sekejap. So itulah. Itu je vlog aku pada hari ini. Ya, pasal kucing and kucing. Itu je. Tak apalah, lagi satu kan ada orang tengok pun. Saja je aku nak simpan memori kat sini. So apa-apa pun, siapa yang terjumpa video aku ni, siapa yang tengok video aku ni, do support me. Tak nak subscribe pun tak apa, support je. Ada ke macam tu? Bengong lah. Okay. Mestilah. Kalau nak subscribe lah. Tak adalah aku buat benda ni sebab aku nak simpan memori aku dalam YouTube je. Tak ada ni apa-apa pun. Siapa yang suka tengok, Alhamdulillah lah. Siapa yang tak suka tengok, minta maaf lah. Okay lah. Bye. Kita jumpa lagi for the next episode. Aku random je. Kalau aku rasa aku nak record, aku record. Tak ada komplain ni nak buat konten apa, tak ada. Aku tak ada plan ni. Aku bukan YouTuber. Aku just record video untuk aku simpan sebagai kenangan hidup aku. Cuma kalau untuk aku record bila aku berada kat luar tu, aku rasa belum mencapai lagi lah aku punya confidence level tu. So aku record aku dalam kereta ke, aku dekat rumah ke, okey lah. Macam tu je lah. Thank you. Bye-bye. Aku baru je balik. Macam biasalah. Aku balik first thing first kena apa orang kata, kena jaga anak aku dulu. Sakit lah. Aku tadi pergi taman. Aku baru balik. Sekarang dah pukul 8 malam. Mak aku pergi taman. Dia nak pergi jalan-jalan. Lepas dia, aku cakap dengan mak aku, kita orang dah nak balik apa semua So mak aku nangis. Mak aku nangis sebab katanya, dia kata minta maaf sebab menyusahkan anak dia. Tapi itulah, bagi aku, siapa yang ada mak kat luar sana, hargailah. Selagi dia orang sihat. Sebab mak aku kurang sihat, so dia nak ambil angin kat luar, nak
nak ambil angin kat luar sebab dia dah bosan duduk kat rumah kan. So siapa yang ada mak ayah, hargailah mak ayah. Dia orang tu kadang tak ada minta apa pun dengan kita. Dia orang minta masa je. Duit pun, abaikan pakaian tu. Tadi aku baru angkat daripada ampaian. Dia orang nak minta masa je. Dia orang bukan nak minta duit sangat pun. So kadang aku rasa macam teruk je kat diri aku ni. Aku setiap minggu datang mak, tapi sejak mak sakit ni datang je, tak adalah aku masak. Apa yang mak aku nak makan aku masak. Macam before this aku bawa mak aku pergi makan lah, dia balik tu je lah. Maksudnya 1 minggu tu aku just spend time dengan mak aku dalam 1 hari je, tak sampai pun 1 hari. So itulah, appreciate your mom, appreciate your parents lah. Siapa yang masih ada, appreciate. Sebab bila once kau dah hilang benda tu, memang kau akan rasa menyesal kerana kau tak buat benda tu sebelum ni. Kau faham tak? Kau akan ada benda tu. Siapa yang dah pernah hilang mak ayah, dia tahulah. Ataupun dia dah pernah hilang orang yang dia sayang, dia tahulah kan. So itu sajalah video aku for today. So yeah, bye bye. Jom kita tutup dengan muka si Kedot. Bye bye.